Israel sedang berdiri di ambang musim yang baharu. Tahun-tahun panjang di padang gurun hampir tamat. Dalam bab-bab sebelumnya, Tuhan membantu Israel bersedia untuk menetap, bukan sekadar terus mengembara. Kini bilangan 33-36 melihat ke belakang dan ke hadapan pada masa yang sama. Musa mengulas perjalanan Israel, langkah demi langkah. Tuhan mengingati setiap perkemahan dan setiap pelajaran yang sukar. Rekod perjalanan itu bukan sekadar sejarah. Ia ialah saksi bahawa Tuhan tetap memimpin walaupun umatnya lemah. Kemudian Tuhan memberi arahan untuk kehidupan di tanah perjanjian. Sempadan ditetapkan. Pemimpin ditentukan. Ruang disediakan untuk orang Lewi. Kota perlindungan ditetapkan supaya keadilan dilaksanakan dengan kebenaran dan saksama. Tanah itu perlu menjadi tanah yang bersih dan berperjanjian. Tuhan juga melindungi keluarga dan warisan supaya berkat perjanjian kekal kukuh dari satu generasi ke generasi seterusnya. Bab-bab ini mengajar mesej yang mudah, Tuhan memimpin umatnya di jalan, dan Tuhan memimpin umatnya di rumah. Dia membawa kita kepada Yesus Kristus dan mengajar kita cara hidup sebagai umat perjanjian yang suci. Bayangkan seorang bapa mengumpulkan keluarganya di sekeliling api kecil di tepi rumah baharu. Dia berkata, sebelum kita melangkah ke bab seterusnya, aku mahu kamu ingat bagaimana kita sampai ke sini. Skim rasa bilangan 33. Musa menyenaraikan perjalanan Israel dengan terperinci, kem demi kem, perpindahan demi perpindahan. Ada tempat yang menggembirakan. Ada tempat yang menyakitkan. Ada tempat di mana orang gagal. Ada tempat di mana Tuhan menyelamatkan mereka. Tetapi setiap tempat itu penting. Begitulah Tuhan bekerja dengan umat perjanjian. Dia bukan hanya peduli destinasi. Dia peduli pembentukan hati sepanjang perjalanan. Apabila Israel mengingati, mereka boleh bertaubat. Apabila Israel mengingati, mereka boleh menyembah. Apabila Israel mengingati, mereka boleh percaya kepada Tuhan semula. Kemudian bilangan 34 memandang ke hadapan. Tuhan menerangkan tanah dan sempadannya. Ini bukan geografi rawa, ini geografi perjanjian. Tanah itu ialah kurnia dan juga tanggungjawab. Tuhan mengajar bahawa kehidupan rohani perlukan ketertiban. Kekudusan mempunyai pola. Sempadan membantu melindungi penyembahan dan keluarga. Kita juga ada kem dalam hidup. Ada musim yang kita mahu lupa. Tetapi Tuhan boleh menggunakan tempat-tempat itu untuk mengajar kerendahan hati dan iman. Mulakan dengan satu tindakan, ingat bersama roh. Tulis apa yang Tuhan ajarkan dan melangkah ke musim seterusnya dengan syukur dan ketaatan. Bayangkan anda sedang membina sebuah rumah. Tanpa sempadan, tiada keselamatan, tanpa ketertiban, sukar untuk kekal bersih. Bilangan 33-34 mengajar bahawa kekudusan perlukan sempadan. Tuhan memerintahkan Israel supaya menyingkirkan pengaruh penyembahan berhala dan dosa apabila mereka memasuki tanah itu. Ini bukan untuk membebankan mereka, tetapi kerana Tuhan mengasihi mereka dan mahu iman mereka dilindungi. Secara doktrin, sempadan perjanjian mengingatkan bahawa umat Tuhan perlu belajar menjadi suci. Tuhan menetapkan batas bukan untuk menolak orang, tetapi untuk memelihara penyembahan, memelihara keluarga, dan memelihara identiti sebagai umat Tuhan. Dalam Yesus Kristus, prinsip ini menjadi lebih jelas. Kristus memanggil kita untuk bertaubat dan meninggalkan apa yang merosakkan roh. Dia juga memberi kuasa untuk berubah. Sempadan bukan dinding kebencian, sempadan ialah jalan yang menuntun kita kepada kebebasan dan kedamaian. Hari ini kita juga perlukan sempadan rohani. Apa yang kita benarkan masuk ke dalam rumah? Apa yang membentuk fikiran anak-anak? Bagaimana kita menggunakan masa, media, dan kata-kata? Apabila kita mencari bimbingan roh dan menetapkan sempadan yang jelas, penyembahan menjadi lebih mudah dan hati menjadi lebih tenang. Tuhan akan menepati janjinya. Apabila kita memilih jalan perjanjian, Dia akan memimpin dan melindungi kita. Bayangkan anda membuka album lama. Ada senyuman dan ada air mata.
Masa lalu tidak hilang, tetapi ia boleh ditebus. Bilangan 33-34 menjemput kita untuk menulis rekod perjalanan kita sendiri. Apabila Musa menyenaraikan setiap tempat, dia bukan membuka luka, dia sedang bersaksi bahawa Tuhan memimpin. Aplikasi moden bermula dengan kesyukuran. Pandang kembali padang gurun anda. Tulis bagaimana Tuhan menyediakan keperluan anda, membetulkan anda, menghiburkan anda, dan melindungi anda. Tulis juga hari-hari yang anda sangka anda tidak akan mampu lalui, dan bagaimana Tuhan membantu anda berdiri lagi. Kemudian belajar daripada padang gurun. Tanya diri, di mana saya perlu bertaubat dengan lebih sungguh? Di mana saya perlu menyembah dengan lebih konsisten? Apakah pelajaran yang Tuhan berikan supaya saya menjadi lebih lembut, lebih setia, dan lebih percaya? Seterusnya tetapkan sempadan rohani. Putuskan apa yang harus kekal di rumah anda, dan apa yang harus ditinggalkan. Ini boleh melibatkan tabiat, kandungan media, cara bercakap, atau cara menyelesaikan konflik. Sempadan bukan untuk mengawal orang lain, tetapi untuk menjadikan rumah lebih selamat dan lebih suci. Akhirnya, melangkah maju dengan iman. Anda tidak perlu sempurna untuk mula. Anda hanya perlu sedia untuk mengikuti Tuhan, kerana dia masih memimpin langkah demi langkah. Bayangkan seseorang melarikan diri kerana dituduh secara salah, hatinya takut dan keliru. Dia memerlukan tempat yang sementara selamat supaya kebenaran boleh disiasat. Kota perlindungan dalam bilangan 35 ditetapkan untuk tujuan itu. Tuhan menghargai nyawa manusia, dan dia menegaskan bahawa keadilan mesti dibina atas kebenaran dan saksi. Tuhan mengajar Israel bahawa penghakiman tidak boleh berdasarkan emosi atau kabar angin. Ia memerlukan saksi, fakta, dan proses yang benar. Pada masa yang sama, Tuhan juga memberi ruang belas kasihan supaya orang yang lemah dan terdedah boleh dilindungi sementara kebenaran dicari. Tuhan juga menempatkan orang Lewi di antara suku-suku. Mereka bukan hanya menjaga ibadat, mereka juga membantu mengajar hukum Tuhan dan mengingatkan umat tentang perjanjian. Ini menunjukkan Tuhan sedang membina masyarakat yang benar, ada kebenaran, ada ketertiban, ada pengajaran, dan ada belas kasihan. Hari ini, kita mungkin tidak ada kota perlindungan seperti dahulu, tetapi kita masih boleh menjadi tempat selamat bagi orang lain. Di rumah, di gereja, dan di komuniti, kita boleh memilih untuk mencari fakta sebelum menuduh, berdoa sebelum bertindak, dan mengejar damai sebelum menang hujah. Apabila kita berjalan mengikut cara Tuhan, keadilan dan belas kasihan boleh bekerja bersama, dan Tuhan boleh menyembuhkan komuniti. Bilangan 35 memberi gambaran yang jelas, nyawa itu suci di sisi Tuhan. Keadilan mesti benar, bukan diputar oleh dendam atau kepentingan diri. Pada masa yang sama, belas kasihan juga mesti nyata, melindungi yang lemah dan memberi ruang supaya kebenaran boleh muncul. Prinsip-prinsip ini bertemu dalam Yesus Kristus. Kristus sepenuhnya adil, dan Kristus sepenuhnya penuh belas kasihan. Dia tidak meremehkan dosa, dan dia tidak meninggalkan orang berdosa. Dia membayar tebusan bagi kita supaya keadilan dipenuhi dan belas kasihan boleh dicurahkan. Apabila kita datang kepada Kristus, dia menjadi perlindungan kita. Dia memberi kita keselamatan untuk mengaku kesalahan dengan jujur, dan dia memberi harapan untuk berubah. Dia mengajar kita menyerahkan penghakiman kepada Tuhan, dan dia mengajar kita menangani konflik dengan kebenaran dan kasih. Dalam keluarga dan gereja, kita belajar cara Kristus, berpegang pada kebenaran tanpa membiarkan kemudaratan, dan menunjukkan belas kasihan tanpa memalukan orang. Kita menjaga mangsa, dan kita juga membantu orang yang bertaubat. Apabila keadilan dan belas kasihan bersatu dalam Kristus, Tuhan boleh menyembuhkan hati individu dan memulihkan keamanan dalam komuniti. Bayangkan pertengkaran di rumah, suara makin kuat, kata-kata makin tajam. Jika seorang sahaja sanggup memperlahankan diri, mendengar, berdoa, dan mencari kebenaran, suasana boleh berubah. Aplikasi moden daripada bilangan 35 boleh diringkaskan begini, jadilah orang yang selamat. Pertama, perlahankan kemarahan. Jangan biarkan marah memimpin keputusan. Beri masa supaya Roh Kudus boleh membimbing hati.
Kedua, lindungi kebenaran sebelum menghakimi. Jangan cepat memilih pihak dan jangan cepat menyebarkan cerita. Tanya, apa fakta? Adakah saksi? Apa yang saya belum tahu? Ketiga, bertaubat dengan cepat dan sepenuhnya. Jika anda menyakiti orang lain, jangan menangguh. Akui kepada Tuhan, minta maaf kepada orang, dan cuba memperbaiki. Keempat, wujudkan perlindungan di rumah. Jadikan rumah tempat orang boleh bercakap, berdoa, dan bermula semula. Gunakan suara yang lembut, disiplin yang hormat, dan kasih yang melindungi. Akhirnya, ikut putera damai. Yesus Kristus melembutkan hati kita dan mengajar kita hidup dalam kebenaran dan belas kasihan. Apabila kita menjadi orang yang selamat, kita membawa damai ke mana kita pergi. Bayangkan sebuah keluarga bekerja keras selama bertahun-tahun, dan mereka mahu berkat perjanjian itu sampai kepada anak-anak. Jika aturan tidak jelas, warisan boleh hilang dan keluarga boleh berpecah. Bilangan 36 menceritakan anak-anak perempuan Zelopehat yang mencari arahan Tuhan supaya warisan mereka dipelihara. Kisah ini mengajar bahawa Tuhan melihat keluarga yang setia. Dia tidak mengabaikan mereka yang memegang perjanjian dengan tekun. Tuhan melindungi warisan bukan hanya tanah, tetapi warisan perjanjian. Tuhan memberi hikmat supaya warisan setiap suku dapat dipelihara dan kesatuan keluarga dapat dijaga. Perintah Tuhan bukan peraturan dingin. Ia membantu umat membina kehidupan yang stabil di tanah perjanjian. Ini juga mengajar bahawa berkat perjanjian adalah untuk generasi. Tuhan bukan hanya memberkati kejayaan sementara. Dia mahu keluarga berdiri teguh dalam iman dan mampu menyampaikan Injil kepada anak-anak. Apabila kita menghadapi pilihan tentang keluarga dan masa depan, Tuhan juga boleh membuka jalan. Dia memberi terang supaya kita tahu bagaimana melindungi rumah, memelihara kesatuan, dan melanjutkan berkat perjanjian. Doktrin utama bilangan 36 ialah, warisan perjanjian berbaloi dilindungi. Tuhan ialah Tuhan bagi generasi. Dia memandang jauh melampaui hari ini. Perjanjian membawa kestabilan. Ia memberi arah kepada rumah kita dan asas kepada pilihan kita. Tuhan juga mengajar bahawa agensi boleh bekerjasama dengan ketaatan. Kita bebas memilih, tetapi apabila kita memilih untuk taat, kebebasan kita dituntun kepada berkat yang lebih besar. Rumah ialah tempat perjanjian. Ia bukan sekadar tempat tinggal, tetapi tempat kita belajar menyembah, belajar bertaubat, dan belajar mengasihi. Apa yang berlaku di rumah akan mempengaruhi sama ada Injil boleh diwariskan kepada generasi seterusnya. Yesus Kristus membantu kita melindungi warisan ini. Dia mengajar kita menjaga perjanjian perkahwinan, menjaga kesucian, menjaga pola ibadat, dan menjaga cara kita membesarkan anak-anak dengan kesaksian. Apabila kita berbuat demikian, Tuhan menguatkan keluarga. Dia membawa lebih damai, lebih penyembuhan, dan lebih harapan untuk masa depan. Bayangkan seorang nenek menarik seorang anak dekat dan menceritakan dengan lembut bagaimana Tuhan menyelamatkan keluarga mereka. Anak itu mendengar, dan iman tumbuh dalam hatinya. Aplikasi moden daripada bilangan 36 ialah, wariskan iman dengan sengaja. Mulakan dengan satu tabiat perjanjian keluarga yang nyata. Mungkin doa bersama setiap hari. Mungkin pembacaan kitab suci setiap minggu. Mungkin perbincangan berkat Tuhan pada hari Sabat. Jangan cari yang rumit, cari yang konsisten. Kemudian pelihara suasana rohani rumah. Perhatikan kata-kata, media, dan tabiat yang memenuhi rumah anda. Simpan apa yang membawa roh, dan singkirkan apa yang menghalau roh. Ajar anak-anak untuk percaya kepada Kristus. Bukan hanya peraturan, tetapi hubungan dengan penyelamat. Dia mengampuni, dia menolong, dia memimpin, dan dia mengasihi. Bina kesatuan melalui pertaubatan. Konflik akan berlaku, tetapi pertaubatan menyembuhkan. Belajar meminta maaf, belajar mengampuni, dan belajar bermula semula. Akhirnya, hidupkan warisan itu. Warisan perjanjian bukan hiasan,
tetapi iman yang diamalkan setiap hari. Tuhan akan menolong kita memelihara berkat itu dari generasi ke generasi.